Apa ni? Paslah. Oi, paslah. Paslah. Kau ni asal. Payahlah kau buat. Terima kasih pembantu-pembantuku. Oi, apa benda ni? Asal jangan kita orang kena ikat ni? Lepaskanlah. Boleh tak korang diam? Kau ni siapa ha? Kenapa kau culik kita orang? Tak, sibuk je kacau kita orang tengah study. Siapa aku tu tak penting. Relax sudah. Aku culik korang ni bukan saja-saja tau. Aku culik korang ni sebab aku dah tahu kenapa korang ni pandai sangat. Kenapa kau nak tahu? Sibuk je. Tak, rahsia kan? Rahsia mana boleh bagi kita orang? Tak kira. Aku nak tahu juga. Kalau tidak, siap. Yelah. Kita orang bagi tahu. Betul ni kau nak tahu. Tapi janji jangan bagi tahu orang. Yelah, aku janji. Sebenarnya, kita orang ni pandai sebab mu'alim-mu'alimah kita orang. Betul tu. Tanpa mu'alim dan mu'alimah kita orang, siapalah kita orang ni? Sekarang ni korang bagi tahu. Siapa cikgu-cikgu korang? Ha, inilah guru-guru kami. Biar aku start dengan mu'alimah dulu. Ha, ini Mu'alimah Saedah. Dia ni GPK akademik dekat sekolah kita orang. Dia seorang yang happy go lucky dan sangat bersemangat. Ni pula Mu'alimah Hanisa. Dia ni GPK kokor dekat sekolah kita orang. Dia ni ada lulusan PPA yang membuat orang tertarik. Tapi dia ni garang. Ini Mu'alimah Fatihah. Dia ni usahawan sekolah yang berjaya. Tengok duit tu. Banyak kan? Dia ni juga mempunyai darah Thailand. Ini Mu'alimah Nur. Dia ni baik hati. Dia pandai menghias. Lepas tu, dia pandai buat kuih. Ini Mu'alimah Syaminah. Dia ni bila cakap lemah lembut. Dia sangat caring dengan anak-anak murid dia. Ini Mu'alimah Aisyah. Dia ni mempunyai sifat keibuan yang sangat tinggi. Dia ni seorang yang sangat ceria dan sangat penyayang. Ini Mu'alimah Hanis. Dia seorang yang ceria dan suka gelak. Mu'alimah Hanis ni juga seorang yang menghargai makanan. Ini Mu'alimah Solehah. Mu'alimah Solehah ni dia pandai bernasyid. Dia seorang yang sporting tapi kadang-kadang garang. Ini Mu'alimah Nabila. Dia ni kecil je orangnya. Dia ni bercakap laju. Lagi satu, dia pandai main darbuka. Ini Mu'alimah Yana. Mu'alimah Yana ni tinggi. Dia agak pendiam tapi dia garang-garang manja. Ini pula Mu'alimah Atika. Mu'alimah Atika ni baik hati dan penyabar. Kalau dia marah dengan lemah lembut. Ini Mu'alimah Nat. Dia ni seorang yang sangat sporting dan sentiasa ceria. Dia ni juga seorang ibu yang sangat penyayang. Ini Mu'alimah Aklimah. Mu'alimah Aklimah ni seorang yang bersemangat waktu mengajar. Dia ni juga seorang yang kreatif. Tapi itulah, kalau guru-guru ni tengah stres, bervelocity pula. Okey, next kita pergi kat Mu'alim pula. Ini Mu'alim Tayyib. Mu'alim Tayyib ni dia suka bergurau. Dia ni suka menyangka kita orang. Dia ni juga suka berteka-teki. Ini pula Mu'alim Ikhmal. Mu'alim Ikhmal ni seorang yang ceria dan santai. Walaupun dia ni santai, tapi suara dia kuat. Ini Mu'alim Yus. Mu'alim Yus ni guru kelas aku dan guru mat aku. Dia ni seorang yang penyabar dan berpendirian tetap. Ini Mu'alim Amin. Mu'alim Amin ni guru disiplin dekat sekolah kita orang. Walaupun dia guru disiplin, tapi dia seorang penghibur dan sangat kelakar. Ini pula Mu'alim Khair.
Muallim Khair ni seorang yang tenang dan suka menyakat. Muallim Khair ni juga seorang yang suka bersenam. Ini Muallim Adib. Muallim Adib ni aktif sukan. Dia ni power main badminton. Lagi satu, dia ni sangat sukakan kucing. Ini Muallim Yasir. Orang panggil dia Walid Sado. Kenapa Walid Sado? Sebab dia sado lah. Dia ni seorang yang sangat berilmu. Ini Muallim Faiz. Muallim Faiz ni seorang yang baik. Muallim Faiz ni power memanah tau. Dia selalu ikut kehendak pelajar. Ini Muallim Syah. Muallim Syah ni GPKM dekat sekolah kita orang. Dia ni seorang yang serius dan seorang yang berdisiplin. Ha, tu je muallim-muallimah kita orang. Apa lagi yang kau nak? Wah, hebat juga cikgu-cikgu dekat Siti Al-Mutadayyin ni. Kalau nak jumpa guru-guru hebat kita orang, masuklah Siti Al-Mutadayyin. Kalau macam tu, aku nak masuk Siti sekarang juga. Wah, semangat betul dia ni nak masuk Siti. Itulah. Terkejut aku. Jap. Tapi kita ni macam mana? Lah. Oi, macam mana? Oi, lepas macam mana ni? Lepas tu orang. Lepas dah. Klinik termasuk pet shop. Baru betul klinik. So, selamat Hari Guru untuk semua. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Saya Muallimah Fatimah ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru, terutama guru serta kaki tangan Siti Al-Mutadayyin Hulu Langat. Saya mendoakan semoga semua guru sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan dan diberi kesabaran serta kekuatan dalam menjadi seorang pendidik yang terbaik buat anak-anak. Semoga semua guru yang berpenat lelah, semoga semua jasa guru-guru sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Selamat Hari Guru saya ucapkan dan semoga berjaya semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muallimah Najwa ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru Siti Al-Mutadayyin. Semoga terus kuat dan bersemangat dalam mendidik para pelajar. Terima kasih diucapkan atas segala jasa guru-guru semua. Jaga diri dan teruskan perjuangan. Bye. Hai, Assalamualaikum. Tinggal lagi tak dengan Muallimah Farah. Muallimah nak ucapkan selamat Hari Guru buat asatizah di Siti Al-Mutadayyin Hulu Langat. Muallimah nak ucapkan juga terima kasih pada semua yang mengenali Muallimah Farah dengan kenangan-kenangan kita di Siti Al-Mutadayyin. Muallimah nak doakan supaya antum semua diredai oleh Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Nusyifa Aisyah Humaira, alumni Siti Al-Mutadayyin ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua muallim-muallimah atas segala ilmu, bimbingan dan kasih sayang yang telah muallim-muallimah curahkan. Saya tidak akan jadi seperti hari ini tanpa muallim dan muallimah. Semoga Allah membalas jasa muallim-muallimah dengan sebaik-baik ganjaran. Terima kasih muallimah. Saya Assalamualaikum, saya Nur Fatin Saka, alumni Siti Al-Mutadayyin Hulu Langat ingin mengucapkan selamat Hari Guru dan mendoakan agar semua guru sentiasa diberkati Allah dan sentiasa diberikan kekuatan dan kesabaran, insya-Allah. Amin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila, saya alumni Siti. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru Siti dan terima kasih saya ucapkan kepada semua guru yang pernah mengajar saya. Semoga sihat-sihat selalu semua orang. Happy Teachers Day. Bye-bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Saya Nizari Fatihah, alumni Siti Al-Mutadayyin Hulu Langat ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada muallim-muallimah yang telah mengajar saya dan saya doakan supaya guru-guru serta
Support semangat dan sehat selalu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Azim daripada Siti Al-Mutadain ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Siti Al-Mutadain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu yang telah mengajar saya dan mendidik saya di Siti Al-Mutadain. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Amali Martia binti Muhammad Ini, alumni CIT dari batch 2023 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf di atas kekhilafan saya sepanjang universiti. Ya Allah yang mampu balas jasa-jasa mu'alim-mu'alimah. Saya doakan semoga mu'alim-mu'alimah di bawah perlindungan Allah selalu. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Pagi hari membeli sagu dibeli dengan bau. Selamat Hari Guru buat cikgu. Semoga cikgu sihat selalu. Saya Abdul Rahman Abdul Rahim, alumni Siti Al-Mutadain ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih atas ilmu, bimbingan dan kasih sayang yang tidak ternilai. Jasamu akan sentiasa dikenang.